Baik di sisi Allah ialah baik berpaksikan iman. Cik Gani, Cik Nasir, baik berpaksikan iman, itu baru baik. Tidak ada iman, walaupun orang itu buat kebaikan, ia tidak baik. Dr. Dina, bagaimana nak jadi orang baik? Lega. Alhamdulillah. Celah-celah soalan UEC, Rafizi, politik, ini soalan yang seronok saya mendengarnya. Seronok saya mendengarnya. Tenang damai saya dengan soalan ini. Siapa tanya ni? Jeff kah? Bagaimana nak menjadi orang baik? Allahu Akbar. Sentiasa saya soal dulu masa remaja pada ustaz saya. Ustaz, macam mana saya nak jadi orang baik, Ustaz? Ustaz pun termenung. Dia tanya lagi sekali, macam mana saya boleh jadi orang baik, Ustaz? Nak jadi orang baik? Nak jadi orang baik. Di hari ini orang bertanya pula saya, Dr. Daniel, bagaimana saya nak jadi orang baik? Soalan yang bagus. Semoga Allah berikan hidayah padamu, wahai anak muda yang bertanya. Tadi saya menyebutkan, kita sudah banyak mendengar apa orang kata. A kata A, B kata B, C kata D. Tapi sebenarnya yang kita perlukan ialah mendengar apa yang Allah kata. Sebenarnya kalau kita nak jadi orang baik sebaik-baiknya, kita kena ikut piawaian siapa? Kalau kita nak jadi orang baik, kita hendak menjadi orang baik itu ikut piawaian siapa? Cik Gani, ikut piawaian siapa? Piawaian Allah. Jangan ikut piawaian orang politik. Jangan ikut piawaian orang itu ataupun orang ini. Mereka tidak faham apa itu baik dalam arti kata yang sebenarnya. Yang tahu baik sebagai baik, apa dia yang paling baik, apa ciri kebaikan yang boleh menyebabkan Allah sayang. Yang tahu itu hanya Allah Azza wa Jalla. Disampaikan dengan perantaraan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka saya teringat tentang satu surah. Surah nombor 23. Surah nombor 23, surah apa itu? Syam? Surah nombor 23 itu surah apa? Cik Gani? Surah Al-Mu'minun. Temanya tentang orang yang beriman. Anda bertanya bagaimana menjadi orang baik? Mari kita angkat surah yang temanya ialah tentang orang beriman. Dan ayat 1 sudah menampakkan pada kita tentang baik itu. Ayat 1 surah Al-Mu'minun, Cik Gani, sudah menampakkan pada kita tentang hala 7 baik itu. Apa bunyi ayat 1-nya? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Ini piawaian Allah. Baik di sisi Allah ialah baik berpaksikan iman. Cik Gani, Cik Nasir, baik berpaksikan iman, itu baru baik. Tidak ada iman, walaupun orang itu buat kebaikan, ia tidak baik. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang yang beriman. Artinya baiknya kita, baiknya seseorang, paksinya, tonggaknya mestilah iman kepada Allah. Tetapi Hamka berkata, tidak cukup sekadar percaya, tidak cukup sekadar otak percaya, otak tahu, tidak cukup. Iman bukan sekadar itu, kata Hamka. Sebab itu Allah tambah, datang ayat kedua, allazina, orang mukmin yang berjaya itu ialah, ada tambahan, ialah mereka. Jadi bukan sekadar, kata Hamka, bukan sekadar percaya, bukan sekadar otak percaya, bukan sekadar otak tahu, tapi kena ada apa dia? Kena ada bukti dan bakti. Itu kalimat Hamka. Kena ada bukti dan bakti. Bukti berbalik pada ilmu, berbalik pada hujah, mengguna akal, dan tidak berhenti di situ. Kena ada bakti. Bakti itu amal. Maka orang baik itu dia kena percaya, kata Hamka. Dia kena percaya dengan betul, dengan bukti. Tetapi sekadar itu tidak cukup. Dia belum cukup baik. Dia kena ada bakti. Dan bakti itu ialah amal. Dan amal itu mengikut kehendak ilahi. Maka yang pertama amal yang Allah tekankan apa? Al-Mu'minun ayat nombor 2. Apa bunyinya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Dia orang itu beriman, itu baik. Tapi belum cukup baik. Dia kena ada bakti, kena ada amal. Amal yang Allah sebut yang pertamanya sekali ialah solat. Kata Hamka, solat ini adalah stesen istirahat bagi jiwa. Cantik bahasa Hamka. Solat ini persis stesen
istirahat bagi jiwa. Tapi solat itu kena ada khusyuknya. Bukan sekadar solat melepaskan batuk di tangga dengan laju, nak habiskan solat cepat, tidak. Kena ada khusyuknya. Maka kena faham apa itu khusyuk. Kena faham apa itu khusyuk. Kata Ibnu Abbas, khusyuk itu kena ada takut di hati dan badan jangan berpaling-paling. Badan itu kena tenang. Itu intisari khusyuk. Khusyuk itu dasarnya takut pada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Takut. Bila datang takut itu, kita beri fokus. Datang khusyuk. Tapi yang kedua, kata Ibnu Abbas, badan jangan bergerak-gerak. Ditambah dengan sahabat Ali radhiyallahu an, jangan berpaling-paling. Itu tanda tidak khusyuk. Beri tumpuan, duduk diam. Maka orang yang beriman, yang berjaya ialah orang yang solat tetapi dengan khusyuk. Itu baru baik. Bagaimana Dr. Daniel nak jadi orang baik, beriman dengan betul, dengan bukti, dan semayang jangan tinggal, terutama yang fardu, dan semayang jangan tinggal, dan semayang dengan khusyuk. Tak cukup sekadar itu, bersambung ayat. Apa ayatnya nombor 3, cikgu? Cikgu ni, wallazina hum anil lahwi mu'ridun. Dan mereka berpaling daripada perkara yang sia-sia. Dan hari ini kita pergi media sosial, soalan bertanya tentang orang itu, tentang orang ini. Banyak benda sia-sia yang telah menghanyutkan kita. Terpengaruh dengan ucapan orang itu, terpengaruh dengan ucapan orang ini. Banyak yang telah melekakan kita. Terpengaruh, hanyut dengan artis itu, artis ini. Hari ini kita telah hidup dengan kehidupan yang dipenuhi dengan benda yang sia-sia yang begitu banyak. Dan kita bercakap nak jadi hamba Allah yang baik. Nak baik macam mana? Jika ayat nombor 3 ini tak dihayati, nak jadi orang baik yang Allah sayang macam mana? Kehendak Allah yang nombor 3 dalam surah Al-Mu'minun ini tidak diangkat. Allah kata orang yang betul-betul mukmin yang berjaya, dia solat dengan khusyuk, tapi tidak berhenti di situ. Dalam hidup dia benda sia-sia dia jauhi. Ini yang ramai kita terperangkap, yang menyebabkan kita tidak boleh jadi orang baik. Benda yang paling sia-sia ialah perbuatan-perbuatan yang haram, lagi syirik. Itu paling sia-sia. Maksiat itu benda sia-sia. Tapi tak cukup sekadar maksiat. Perkataan yang tidak berfaedah. Apa-apa yang tidak berfaedah, itu semua lara. Dan kata Allah, orang yang beriman, yang berjaya, dia jauhi benda-benda lara. Belum habis lagi. Ada 6 semuanya. Tapi saya sebut, baru 3 ayat sudah mencukupi. Kalau boleh dihayati, ini pun sudah hebat, kan? Betul. Iman dengan bukti, solat, khusyuk, jauhi benda sia-sia, pun sudah baik. Langkah awal yang baik untuk jadi orang baik. Maka adik yang pertama bertanya, ambil itu dulu, hayati itu dulu, mengikut piawaian Allah tentang baik. Ini ayat dia tentang bagaimana jadi orang baik. Ini dia ayat Allah tentang bagaimana jadi orang baik. Orang baik itu orang mukmin yang berjaya, yang dia ada bukti dan bakti berdasarkan firman. Semoga kita semua akan dapat menghayatinya, insya-Allah. Allahu a'lam.